Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Nanti Tuan Imam, Mursi Qarya, Kawai-kawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita menunaikan sembahyang Isyak berjemaah diikuti dengan sembahyang sunat tarawih berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih kita pada malam ni untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita malam ni dicantik oleh malaikat sebagai suatu cantikan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyal jannah farta'u. Qalu wa ma riyal jannah? Qala majalisul ilmi. Yang bermaksud apabila kamu lalu di suatu taman syurga, singgahlah, Nabi kata, duduklah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia itu taman-taman syurga? Maka sabda Nabi, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita duduk salah satu yang Nabi sebut taman-taman syurga. Itu kita nak masuk syurga, tuan-tuan, syaratnya atas dunia carilah taman-taman dia, iaitu majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Di malam ni program pertama ialah program tazkirah lah malam ni. Tazkirah ni maknanya peringatan. Kena peringat selalu, kerana manusia nasia, maknanya lupa. Manusia ni kalau tidak diberi peringatan, dia akan lupa. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kisah Nabi Adam alaihissalam, setelah mana diberi peringatan yang begitu lama menyebabkan Nabi Adam lupa. Lupa. Dengan sebab lupa, Nabi Adam buat satu kesilapan, menyebabkan Nabi Adam turun ke bumi dengan asbab dan musabab dah. Tutara Nabi Adam, tambah-tambah kita lagilah, tu kita dah peringat selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semayang sehari semalam 5 waktu. Sebab apa? Allah Ta'ala nak kita jangan lupa Allah. Kita semayang, kita sebut apa, tuan-tuan? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Rokok pun sama, Allah, Sami Allah, 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 kan, beberapa kali.
Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak tuan-tuan kalau tak sembahyang, tuan-tuan, bila kita nak sebut nama Allah? Pakai tak sebut orang duk sebut nama Allah dalam sembahyang pun kadang-kadang lupa Tengah-tengah duk sembahyang Allahu Akbar, ingat kasut Sagi kasut hilang Tu hak tara duk sebut nama Allah Hak duk sebut Allah tak berhenti-berhenti pun hatinya kadang-kadang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu peringatan-peringatan ni nak kena duk peringat selalu, sehingga kita nak mati pun orang peringat lagi talqin di telinga kita, la ilaha illallah. Lepas tu kita masuk liang kubur orang peringat lagi orang baca talqin. Sebentar lagi datang kepada kamu dua malaikat. Mereka akan bertanya kepada kamu, ma rabbuka. Jawablah dengan lidah yang fasih. Jangan kamu takut, jangan kamu rasa gemetar. Mereka juga hamba seperti kamu. Jawablah, Allahu Rabbi. Jangan takut. Boleh hadir di atas boleh hadir di atas. Jangan takut, jangan gemetar. Mereka juga hamba seperti kamu boleh hadir di atas. Esok dia turun bawah, esok tahulah ketak tak ketak peringat dah tuan-tuan. Sampai masuk dalam kubur orang peringat lagi kat kita Nak abang kata peringatan ni tak berhenti-berhenti. Sama juga dengan kita tuan-tuan tiap-tiap malam kita ada peringatan. Kalau masjid kita ni tuan-tuan, tiap-tiap malam ada majlis ilmu tuan-tuan Tu kadang-kadang saya duk mai tuan-tuan, orang yang mengaji lebih alim daripada orang yang mengajar. Sebab apa? Sebab orang yang mai mengaji 30 kitab, ustaz yang mai mengajar 1 kitab. Agak-agak tuan-tuan siapa yang alim? Hak mai mengaji dia mai mengaji 30 kitab. Hak mai mengaji, hak mai mengajar 1 kitab Tu saya nak mai pun saya ketak tuan-tuan Kerana hak mai mengaji 30 kitab, hak mai mengajar 1 kitab Nak abang kata tuan-tuan, tiap-tiap malam beri peringatan. Tiap-tiap malam kita duduk dalam majlis ilmu, diberi peringatan, tak berhenti-berhenti. Sama jugalah kita malam ni, kita berhenti sekejap duduk sekejap dalam majlis tazkirah ataupun majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni bukan kita saja malaikat berbondong-bondong ni. Nabi sebut dalam kitab, tuan-tuan tengok dalam kitab Mustikah Hadis jilid pertama, malaikat-malaikat mencari-cari tempat yang disebut nama Allah. Malaikat duk cari-cari, setelah mereka jumpa, mereka akan panggil seluruh malaikat bakat mai, berbondong-bondong mai, bersusun-susun turun duk dalam majlis ilmu. Dan malaikat-malaikat ni lepas tu mereka akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana malaikat naik, Allah bertanya, walaupun Allah tu tahu. Hadis ni nak beritahu kita ketika mana malaikat naik, Allah tanya, ketika kamu naik tadi, hampa apakah hampa aku buat Maka malaikat menyebut namamu ya Allah. Hamba meminta ampun kepadamu ya Allah. Tu kita bulan Ramadan selalu kita minta ampun kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kan. Kita duk minta, malaikat kata hamba meminta ampun kepadamu ya Allah. Maka Allah berfirman dekat malaikat, sekarang bersaksilah kamu semua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa mereka. Tu kita nak tuan-tuan, kita nak Allah ampunkan dosa kita. Banyak tak dosa kita tuan-tuan? Banyak kan kita ni bukan maksum kullu bani adam khata'. Nabi kata tiap anak Adam ni tak kira hantu guru kah, ustaz kah, hantu imam kah, siapa kah, kecuali yang maksumnya kullu bani adam khata' wa khaira khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam, Nabi kata, buat dosa. Sebaik-baik dosa kita minta ampun dengan Allah Ta'ala
Allah nak kita orang yang buat dosa tak lepas daripada dosa ni minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hambai semayang ni, insya-Allah kita minta ampun, no? Masa mana kita minta ampun selalu saya sebut dalam kuliah saya kan. Lepas kita berwuduk, kita minta ampun dah. Lepas kita minta ampun lah ketika mana kita baca doa wuduk kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan kita minta ampun dalam semayang pun, kita minta ampun rabbir firli kan, wa'fu anni. Duduk antara dua sujud kan. Lepas semayang pun kita minta ampun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kan kita minta ampun seolah-olah kalau kita yang semayang tuan-tuan, seolah-olah ni macam kita ni tak ada dosa tuan-tuan. Kalau mati pun masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan mati malam ni? Siapa mau mati tak mau, no? Kan Nabi kita dalam hadis kan, Nabi kata orang yang lepas semayang dia baca ayat kursi, jarak dia dengan syurga mati je tuan-tuan. Siapa nak mati tuan-tuan? Tak mau, no? Bukan kita je kan. Sahabat-sahabat pun tak mau mati, no? Tamu-tamu kita selalu duk minta panjang umur kan. Tapi mati tak kita tuan-tuan? Mana nak mati ke tak mau mati ke? Tetap mati, no? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup ni pasti kita akan mati. Tapi bila? Tak tahulah bila, no? Mungkin saat lagi, mungkin besok. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang telah balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tuan-tuan ada giliran tuan-tuan. Kita ni ada gilirannya, kita belum sampai lagi giliran kita, iaitu kita balik bertemu dengan siapa? Balik bertemu dengan kekasih yang kita cinta. Lebih daripada segala-galanya siapa dia? Allah kan. Kan Allah Ta'ala sebut. Tapi tanya sahabat-sahabat, Allah suka kepada hamba-hamba yang ingin bertemu dengan dia. Allah tak suka kepada hamba-hamba yang tak ingin bertemu dengan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mati ya Rasulullah? Kalau mati kami pun rasa macam tak mau mati no? Kalau sahabat pun rasa tak mau mati, kita lagi no? Nabi kata dah, orang-orang yang Allah reda untuk bertemu dengan dia, Allah suka untuk bertemu dengan dia, dan dia pun suka untuk bertemu dengan dia, ialah orang-orang yang hampir-hampir nak mati. Kalau Allah suka dekat dia, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk tempat tinggal, iaitu syurga. Dekat-dekat nak mati tuan-tuan, 5-6 minit nak mati tuan-tuan, Allah dah tunjuk dah tempat tinggal kita. Kalau kita ni hak Allah reda tuan-tuan, mati dalam keadaan reda Allah Ta'ala, dekat nak mati Allah tunjuk dah tempat kita, iaitu syurga. Seronok dah tuan-tuan tengok syurga, seronok tuan-tuan no? Yang mata tak pernah tengok, yang hak kita dengar pun bukan dia, nah. Hak lintas dalam hati kita pun tak bukan dia tuan-tuan. Syurga ni tuan-tuan dekat nak mati baru Allah tunjuk tempat tinggal kita. Mereka pun seronok untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun reda untuk bertemu dengannya. Di mana Allah sebut dalam surah Yasin yang selalu saya baca dalam kuliah kan. Allah sebut surah Yasin, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihum. Sesungguhnya kata Allah, penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Bukan sibuk buat aja no. Allah kata penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan. Mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, sambil duduk berbaring di atas pelamin. Baru macam baru menikah je no. Ingat tak masa baru menikah? Tak ingat no? Nikah seorang ke? Kan dia ingat kan?
Duduk duduk di atas pelamin, sambil duduk berbaring di atas pelamin. Allah cerita siap-siap dah di syurga esok ni dengan bidadari yang cantik, yang makin tengok makin lawa, makin lihat makin cantik. Tengok lawa atas dunia mula lawa no. 10 tahun nikah pertama lawa, naik motor ke kampung kan. Bini dia peluk tu dia no, tak mau lepas tu baru menikah kan no. Seronoklah 10 tahun nikah, 20 tahun nikah, 30 tahun nikah peluk tuan-tuan. Tak peluk pegang besi belakang no. Kadang-kadang bini dia naik bukit, bini dia jatuh tak sedar no. Abang mampu pian no. Tak seronok tuan-tuan, tapi di syurga tengok lawa. Orang perempuan tanya mana aci orang ustaz, orang lelaki ada bidadari. Kami tak ada ke bidadara. Orang perempuan jangan risau no. Orang perempuan ni Allah Ta'ala jadi dia ketua bidadari. Ketua ngaji ke mana ustaz? Ketua no. Ketika tu tak ada hasad dengki, tak ada hasad dengki dah. Orang perempuan ni atas dunia dia suka apa tuan-tuan? Suka perhiasan. Di akhirat besok Allah kurniakan dia perhiasan dengan intan belian emas permata. Atas dunia perempuan perhiasan tu, kalau kita tak ada duit tuan-tuan, jangan lalu kok kedai emas no. Tak ada duit jangan lalu kok kedai pinjaman kau, lalu kok kedai mana? Kedai sport ring. Dia pun tak minta no. Pergi kok kedai pomen ke. Ni buat pergi kok kedai emas rayau depa kan. Memang depa suka macam tu no. Di akhirat besok Allah kurniakan mereka dengan perhiasan. Memang orang perempuan suka perhiasan, orang lelaki ni suka perempuan. Tu di akhirat besok Allah Ta'ala kurniakan dia dengan bidadari yang makin tengok makin lawa, makin tengok makin cantik. Makanan pun sama, makin makan makin sedap, makin makan makin lazat. Beza dengan atas dunia no, kita makan musangkin 3 biji, lepas tu tak mau no. Tapi syurga tak tuan-tuan, makin makan makin lazat, makin makan makin sedap. Sehingga penghuni syurga, Nabi kata, mereka menikmati buah-buah dalam syurga sehingga mereka diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat biji-biji yang mereka makan tu bergunung berbukit. Tak tahu banyak mana kan. Bukan ada qada hajat dah no. Makan. Seronok. Maka kita nak dapat tu atas dunia ni Allah Ta'ala uji dah kita. Kerana dunia ni tempat untuk diuji. Dan setiap ujian-ujian yang Allah uji tu mampu atas kita. Dan setiap perintah-perintah apa yang Allah Subhanahu Ta'ala suruh kita buat ni bukan untuk kepentingan Allah. Kita semayang bukan untuk kepentingan Allah. Kita puasa, kita zakat, kita haji, Allah tak ambil faedah sedikit pun tuan-tuan. Allah tak ambil untung pun tuan-tuan, yang ambil untung kita tuan-tuan. Kalau kita tak semayang, agak-agak Allah rugi ya tuan-tuan. Agak-agak Allah lemah dan tak payah duk semayang di binjai no. Bagi Allah lemah lah sikit. Lemah dah Allah kalau kita tak semayang. Allah tetap berkuasa. Walaupun semua manusia tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap berkuasa. No? Yang rugi kita di dunia kan, rugi tidak ada keberkatan hidup. Di akhirat besok kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kita tinggal sehari semayang tak semayang. Bayangkan contohnya diazab sehari di akhirat. Sehari akhirat tuan-tuan 1000 tahun kita. Kalau sehari tuan-tuan no. Contoh nak kena sehari dah lah azab kan. Tinggal sehari, azab sehari di akhirat. Lamanya azab di akhirat sehari sana 1000 tahun kita. Kalau 2026 ni tuan-tuan baru 2 hari ya tuan-tuan. Tu kalau sehari sana, sehari kita sehari sana baru sehari 1000 tahun no. Bayangkan ada satu ayat Quran Allah sebut. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Takhrujul malaikatu waru ilaihi yaumi 50 alfasana. Bertemu ni malaikat-malaikat termasuk juga malaikat Jibril. Bertemu dengan Allah dengan kadar sehari 50,000 tahun. Tu dia no. Tak tahulah kan. Jadi kita Allah bagi peluang dekat kita. Terutama masuk bulan Ramadan, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah bagi.
banyak kita minta ampun tu, dan doa selalu dibaca oleh imam bermula daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, ialah minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni, kita minta supaya Allah SWT ampunkan dosa. Allah tak heran hamba-hambanya buat dosa, tetapi Allah heran kenapa hamba-hamba yang buat dosa tak mau minta ampun dengan Allah SWT. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu pagi, Allah tunggu di waktu petang Allah nak ampun. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu petang, Allah tunggu di waktu pagi. Allah nak ampun sahaja dosa-dosa. Di mana Nabi sebut kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak di kalangan umatmu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata, ada. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, Nabi kata masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tak taat kepada aku, dialah yang enggan masuk syurga. Hak kita taat tuan-tuan bukan payah pun tuan-tuan. Semayang payah tak tuan-tuan? Semayang bukan lama mana pun. Satu kali semayang 10 minit je kan. Kali dengan 5 waktu baru 50 minit, kita boleh sejam 24 jam, sejam je. 23 jam lagi ni. Kalau umur kita 60 tahun tuan-tuan, tidur je 20 tahun. Tu dia Tidur 20 tahun 8 jam kan. Kerja pun 20 tahun 8 jam kerja kan. 20 tahun bagi 20 tahun kan. Puasa tuan-tuan bukan hari-hari puasa Sebulan setahun ni hanya bulan Ramadan. Tu pun waktu siang malam kita balon balon lebih pada bulan-bulan lain. Bulan lain 1000 bulan Ramadan 3000 10 jari nasiblah ada 10 jari Kalau 12 jadi 12 hari penuh jari kan. Ada Pak Long tu sampai bini dia tegur, bang orang nak azan isyak, dia duduk makan, kita tanya lagi cendai cendai lagi sampai bini dia tegur, bang orang nak azan isyak, bang duduk makan lagi. Dia tanya lagi bini dia, cendai. Mai surau Pak Long tu beritahu ustaz atau imam beritahu ustaz, nak tahu Pak Long tu orang rokok sebut subhana rabbiyal azim, tapi dia rokok keluar cendai dia makan sungguh kita makan lebih pada bulan-bulan lain. Zakat tuan-tuan cukup haul dan nisabnya setahun baru keluar zakat tuan-tuan. Haji seumur hidup sekali je. Ni kita daftar 2026 tu 2126 tu dia. 100 tahun lagi agak-agak dan tuan-tuan pi. Pindah kampung Batu Dua nampak gaya kan. Tak ada pi mampu. Hak benar yang Allah larang bukan banyak pun benar yang Allah Taala haram, seperti mana arak Allah haram. Hak minuman yang halal berlama dah tuan-tuan pi pasal Ramadan. Yang halal banyak tak? Ayak timikai, ayak oring, ayak kalau kita ambil yang halal berlama-lama. Daging yang haram bukan banyak mana pun. Yang halal banyak dah. Yang halal berlama tapi kita nak pergi cari yang Allah larang kan. Boleh semuanya mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Saya ingat cukup dah kot tazkirah kan. Berkata ustaz jangan lama ustaz. Tazkirah. Jadi kalau tuan-tuan nak lama tuan-tuan main dah lepas puasa lah, insya-Allah. Saya pun mengajak lebih kurang dekat 10 tahun dah sini tuan-tuan main lah Tapi nak untuk makluman tuan-tuan, kuliah saya ramai tuan-tuan sampai luar. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan main lepas raya. Tuan-tuan sungguh main sungguh kuliah saya sampai luar sampai tak tahu nak abang Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan main lepas raya okey. Apakah kita bakat-bakat main memenuhi rumah Allah SWT. Kalau kita tak main, siapa nak main kita tuan-tuan kita bakat-bakat main. Saya ingat cukup dah kadar tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan saya. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.